Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkukuh aspek keselamatan di semua institusi pendidikan tidak pernah terhenti. Menurut beliau, setiap ruang penambahbaikan akan terus diteliti dan diambil tindakan bagi memastikan sekolah menjadi tempat paling selamat untuk murid dan warga pendidik. Baru-baru ini, Fadlina mengadakan pertemuan dengan Pengarah Eksekutif Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NAIUS, Dato' Haji Ayub Saleh, bagi membincangkan usaha bersama memperkukuh keselamatan di sekolah. Melalui kerjasama itu, NIOS bersetuju berkongsi kepakaran dalam beberapa inisiatif penting termasuk melaksanakan latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada pentadbir sekolah, menyemak semula manual sekolah selamat agar selari dengan piawaian keselamatan terkini, serta menjalin kerjasama strategik dengan jemaah nazir bagi melaksanakan audit keselamatan di sekolah. Fadlina menegaskan, tidak akan ada sebarang kompromi terhadap aspek keselamatan di institusi pendidikan, sambil mengingatkan bahawa sekolah perlu kekal menjadi ruang paling selamat untuk anak-anak dan ia merupakan amanah yang harus digalas bersama.